Okay guys, hari ni hari ni saya nak pesan kepada sesiapa yang baru beli kereta second hand, minta tolong bawa kereta pergi jumpa mana-mana bengkel yang anda biasalah kalau boleh. Dan kalau boleh minta semua cek minyak brake, cek minyak hitam, cek minyak gearbox, cek minyak power steering dan jangan lupa cek coolant. Ni coolant ni. Contoh hari ni kita ada satu kereta owner baru beli. Baru beli second hand. So, dia bawa untuk kami cek dan salah satu yang saya dapat nampak saya buka dia punya penutup radiator ni, nampak karat. So karat tu bukan karat yang simple-simple, karat tu memang karat gila lah. Ni contoh karat gila, nampak. Okay, so apa saya buat, kita terus buka dia punya thermostat nak tengok. Dan memang betul, thermostat dia ni bila saya tekan dia boleh gerak lagi, tapi dia dah jam, dia sangkut kat sini. Dia sangkut kat sini. Kita tekan tu dia sengit. Tak tahu nampak tak, saya tekan pun memang sangkut sini. Okay, nampak. Ni keadaan dia punya thermostat. Okey. Jadi kalau boleh seeloknya itu pesanan saya Dan kalau boleh tolong pakai coolant. Jangan pakai air pipe. Kalau tak nak pakai coolant, tolong pakai air mineral ke, asalkan air tu bertapis tak ada klorin. Sebab klorin tu yang menyebabkan karat ni berlaku. So, dapat hari ni settle.